apa ni? Okay, sekarang destinasi yang seterusnya kita di Bandung, specifically di Lembang. Sekarang kita dekat di farmhouse. Nampak tu farmhouse. Kita bawa budak-budak ini dan itu untuk tengok macam mana proses pembuatan susu di sini. Tak tahu lah lembu ada ke, kambing ke, tak tahu lah apa dekat dalam. Tapi baunya sudah ada. Oh, ni soft cookies. Oh, cookies sebenarnya, bukan. Donat ke cookies? Cookies lah. Cookies. Ada Cookie Monster. Choco Devil. Amor, nampak? Nama Rudy, Amma ni dah terperangkap dah Amma. Botol. Ni siapa? Nah, kat sini pun dah bubur lagi. Mana boleh buat ini ada lagu. Dia takut. Ni kalau nak try menyusu anak sapi, confirm bau nanti melekat kat baju terus. Oh, train lalu. Oh. Ini hubungan apa, lalu wush, train wush daripada Lembang terus ke Jakarta. Tapi ini bukan wush, ini wusho. Berapa ringgit? 25,000. Kesian, dia nak makan tu, bagilah. Dia lapar. Mari sini. Mana yang tadi tu, Mak? Au. Tak ada dia punya geli tu. Aku nak pasang tangan sekejap lagi. Dia punya Kat sumber ya. Dia gigit situ juga. Tinggal 2 je. Cepatnya habis. Tak apalah. Habiskan. Oh, jangan cuci tangan lagi. Oh, dia marahnya kawan tu. Habis dah? Pulang balik. Terima kasih ya bang. Strawberry. Sama. Yang coklat 3 ya. Macam mana rasa air susu daripada farmhouse? Buat aku haus. Dia okey lah. Dia tak adalah sedap sangat. Tak ada wow apa-apa pun. Itulah, oh, biasa. Kita komen jujur daripada apa ni? Sofia Nuarisa. Sofia Nuarisa, Instagram dia apa? Sofia www. Ibunya rasa macam mana? Rasa susunya itu Rasa susu kambing. Kambing? Susu kambing ke? Ya. Dia ke lembu? Tak tahu lah tapi Ama, okey tak? Macam tak berapa gemar. Okey, ni susu farmhouse daripada Lembang, Bandung. So, kita cuba. Oh, ini perisa coklat. Tapi macam rasanya okey, tapi ada rasa hujung-hujung ada macam rasa pisang sikit. suka ke? Kalau siapa suka ada rasa-rasa pisang, bolehlah datang sini. Overall rating? Kalau bandingnya dengan tempat lain, mungkin ni 6/10 lah. Okey. Floating market Bandung.
Kalau kamu lihat suasana di sini begitu ramai orang. Mungkin sebab hari ni hari cuti. Tengok ada kereta api, jadi kita mau pergi tempat makan. Dan pemandangannya memang sangat indah. Kawas beres, kawas. Jadi nanti kita tengok apa lagi ada dalam floating market. Jom. Oh, kita boleh beli dengan harga 30,000 saja. Tinggal es pisang. Kocok. Ketan bakar. Kupas tahu. Ikan bubuk. Oh, depan ada burger. Ini kopi 8 bintang. Hotdog burger. Kuih tiaw goreng. Kuih tiaw siram telur. Bihun goreng. Halal ya. Asal kau makan yang ni kot. Bubur ayam. Lontong kari sapi, lontong kari ayam. Potato, basagor. Mana tante nabi? Bayar murah sebelah. Es cendol, es campur, es koyobod, sate larangi. Hop. Jadi kita di dekat floating market Lembang, kita nak beli makanan. Kat sini kita nak beli makan kena pakai coin kan bang kan? Ya. Dia tak pakai cash, kena tukar dulu kat kaunter, beli coin dan kita tukar coin dekat sini. Jadi kita dengan bersama abang ni, kita hari ni saya nak makan kuih tiaw goreng apa ni? Siram telur. Ni apa ni? Bakmi ayam. Bakmi ayam. Ni apa ni? Ayam. Ni apa ni? Kuih tiaw goreng. Mat? Okey. Di floating market. You
go to floating market. You go to floating fire song. You should hear the song. And then it will consume your mind. Nanti just add kita punya side note ataupun mic opinion kat tepi tu. Tapi kita buat video ayah. And you will sing the you go to floating market. How about the one that in the farmhouse? How is it? Farmhouse is so kind of basic. Yeah, exactly. The cookies were the only best thing you can do is pet the cookies were good though.